Assalamualaikum, hello everybody, welcome back to Wali Naga channel. So hari ni aku nak react kepada satu music video ni. Aku sangat excited actually sebab kali ni kita nak tengok kepada satu artis baru yang bernama Amara dengan tajuk lagunya yang pertama iaitu Slay. Tapi sebelum kita tengok music video ni, kepada hampa yang mungkin first time dekat channel aku, hi, aku Wali Naga, aku merupakan seorang videographer dan juga editor. Dan untuk reaction aku akan lebih komen daripada editing side, videography, all that framing technical stuff, you know. So yeah, without further ado, let's get right into the video. Directed by Hafiz Rashid. Ooh, Slay. Ooh, okay, I like the vibes. Okay. Wih, nice. Aku suka dia punya setting dia. Dia macam satu bilik yang tak siap sebab nampak tu dia ada construction kat tepi tu. Lepas tu ada lampu Slay kat situ, very nice. Kat sini kita nampak macam ada satu spotlight yang menyinari Amara dan juga dancer, and kita pun nampak macam ada sedikit lighting kuning macam LED strip keliling bilik tu. So very nice touch. Okay, lepas tu dekat sini kita ada satu low angle, and aku suka dalam music video ni setakat ni lah aku nampak Amara dia ada banyak outfit, walaupun at the same exact location tapi dia ada variety of outfit. Lepas tu kat sini style, bila beat masuk kan, dia ada flashing light. Dia pun main flashing light effect kat situ. Alright. Okay. You know, sedikit untuk bagi music video ni spice kan. Apa yang aku perasan dia buat adalah dia letak sound effect bila dia cakap call ke telefon, something like that. Lepas tu ada bunyi telefon. Hello, ada bunyi telefon. Very nice. Oh, mesh cut. Alright. Okay, lepas tu kalau kita perasan kat sini waktu beat nak masuk, normal teknik dalam music video which is dia pakai mesh cut. So kat sini kita nampak outfit dia lain. Bila beat tu masuk, framing sama but the outfit changes. Oh, very nice. Wow. Adakah dia akan rap? Oh. Wait. What is that angle? What is this angle? Ni macam pakai footage CCTV.
No, yeah, it's something different. Dia catch me off guard actually. Aku pun terkejut and tiba-tiba, oh, this is a very I'm not used to this kind of camera angle. Tapi, yeah, ada gegar-gegar sikit. Oh, slow-mo. Freestyle. Ui, ramai dancer dia. Ui. Okay. Yeah, shout out to music video director Hafiz Rashid. So yeah, itulah dia Slay daripada Amara. Okay, first kali aku just nak cakap yang lagu dia very catchy. Dia punya choreography, of course, Amara, she's a dancer, so she can dance. So yeah, about this music video, yeah, aku nampak walaupun dia pun menggunakan satu location sahaja, so they try to make it a little bit nampak variety sikit, you know, by changing dia punya outfit, by ubah sikit vibe location setting tu, main dengan lighting, main dengan props, you know, the choreography, the dancers. So that's how you make a music video walaupun gunakan location yang sama, tapi macam mana you nak bagi dia tak nampak repetition sangat. So boleh main dengan dia punya props, dengan dia punya lighting, dengan dia punya dancers, dengan dia punya outfit, dengan dia punya angles, camera angle semua kan. So that's how you do it lah. So aku nampak lah benda tu. So yeah, other than that, dari segi editing teknik tak banyak sangat. Aku rasa dia simple and here and there match cut, you know, that's very general lah dalam music video kan. So yeah, apa-apa pun I like the song man, and I like the vibe of the video actually. So hampa, kalau hampa ada apa-apa pendapat about this music video, hampa boleh komen dekat bawah. And hampa ada kalau cadangan untuk what music video should I react to next pun boleh komen dekat bawah juga. Kalau hampa suka konten-konten macam ni, don't forget to hit the like, share, subscribe, hit that notification bell and all that good stuff. And I will see you in the next one. Ciao.